Bayangkan 3 orang bunuh diri pada setiap hari. Ini data yang dikongsikan oleh polis diraja Malaysia pada tahun 2023. Kata Tan Sri Lee Lam Tai, Presiden Befrienders Kuala Lumpur, bunuh diri bukan semata-mata jenayah tetapi tanda kesakitan emosi yang mendalam pada diri seseorang. Dalam Islam pun mengakui bahawa manusia ni makhluk yang lemah, mudah rapuh, mudah putus asa kalau tak ada sokongan. Nabi SAW ajar kita, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Kalau satu anggota sakit, seluruh tubuh terasa sakit. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, kalau ada ahli keluarga, rakan, jiran kita tertekan, jangan tunggu sampai dia terjunam. Kita kena jadi tangan yang menyambut sebelum dia jatuh lagi. Dalam Islam, nyawa itu adalah amanah Allah. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah sentiasa merahmati kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Ayat ini larang supaya kita jangan bunuh diri. Tapi pada masa yang sama, ia juga ajar kita supaya tidak jadi punca orang lain sampai tertekan. Maksudnya, tanggungjawab kita ialah wujudkan suasana kasih sayang, saling sokong-menyokong dan bukannya menghukum. Selama ini orang malu nak buka mulut dan cari bantuan. Sedangkan Nabi SAW, bila ada sahabat yang datang mengadu, baginda tak terus menghukum. Baginda dengar, tenangkan, beri jalan keluar. Itulah sunnah yang kita kena ikut. Jadi, menghalang orang daripada cubaan bunuh diri itu, selari dengan semangat Islam, kita kena rawat, bukannya hukum. Kita kena sokong dan bukannya hina. Setiap nyawa ada nilai di sisi Allah dan bunuh diri bukan jalan keluar, tapi tanda bahawa hati sedang menjerit perlukan sokongan. Jadi kita sebagai ummah, jangan biar ada yang terjerit seorang diri. Marilah kita hulurkan tangan, buka telinga dan sama-sama berdoa. Itulah jihad kita hari ini, menyelamatkan jiwa manusia.